Ikmal nak ucapkan terima kasih sebab dah masuk live Ikmal malam ni, yang meluangkan masa di sini. Apa-apa pun internet okey? Internet semua okey tak, Kak? Internet semua okey on kan? Tak ada masalah kan? Okay, Alhamdulillah malam ni tak ada hujan, jadi internet kita pun okey. Alright. So first, terima kasih yang meluangkan masa untuk masuk ke live Ikmal malam ni. Okay, first Ikmal nak cakap berat nak cakap ni. Aku macam berat nak cakap benda ni. Berat sangat nak cakap benda ni. Tak tahu nak cakap macam mana. Siapa yang collect duit untuk belikan kerusi gaming untuk Ikmal? Siapa yang collect duit untuk belikan kerusi gaming untuk Ikmal? Ikmal dapat tahu daripada Alung baru je tadi. Alung bagi tahu. Dia kata jerung-jerung kumpul duit untuk belikan kerusi gaming untuk Ikmal. Siapa suruh? Siapa suruh? Kau tak payahlah kak. Susah-susah je kak. Ya Allah. Kuatnya suara Ilham. Memang rumah ni kalau kat kentut pun jiran sebelah boleh dengar. Tiba-tiba je Alung kata, ni Mal ni ada di jerung kumpul-kumpul duit nak bagi suruh beli kerusi gaming. Aku cakap, kerusi gaming? Mana pula ni? Ikmal tak minta pun. Ya Allah. Tiba-tiba ada kerusi gaming, suruh beli kerusi gaming. Kak jangan bazir duit. Ya Allah. Tak payah nak beli kerusi gaming. Ikmal pakai kerusi ni pun dah okey dah kak. Kerusi ni Kak Rus, thank you Kak Rus. Kerusi game ni tak payah kerusi gaming kak. Kerusi ni pun dah ada dah ni. Kerusi ni. Kerusi makan ni pun okey dah. Biarlah keras pun, biarlah tak ada cushion pun. Ya Allah. Meja nak tak payah. Tiba-tiba je Alung cakap, tu je Ikmal lambat sikit. Tu buat live je Ikmal cakap, kerusi gaming? Dia kata dia orang suruh beli kerusi gaming yang selesa untuk duduk lama-lama, dia kata. Kalau boleh beli yang ada tempat urut. Ada tempat urut. Bayangkan lah, tempat urut. Siap ada kerusi gaming ada tempat urut lah kononnya. Tak payahlah kak. Susah kak. Ikmal macam, ya ke? Ni dah terkumpul dah duitnya, tinggal pergi beli. Duitnya dah terkumpul, tinggal pergi beli je. Ya Allah, kalau macam ni lah, minta gunung Everest pun dapat. Kak, tak payahlah kak. Aduh, kalau macam ni maksudnya yang akak kata nak beli rumah kat Kota Sas tu pun boleh jadi tau. Aku risau. Betul, kalau macam ni rumah Kota Sas tu pun boleh jadi dibelikannya. Janganlah kak. Allah, tiba-tiba. Maksudnya tiba-tiba kak, tak ada angin, tak ada ribut. Ikmal memang ada masalah pinggul kat belakang ni. Daripada sekolah menengah lagi ada masalah pinggul. Sebab tu waktu perhimpunan, Ikmal pengawas, Ikmal tak boleh duduk. Ikmal berdiri. Lepas tu Ikmal tak tahu kenapa masalah pinggul kat sini sakit sangat. Kalau Ikmal duduk lama, dia sakit kat belakang ni. Dia jadi lenguh, lepas tu dia jadi sengal. Bila kita tekan kat belakang dia sengal sangat, sakit sangat. Jadinya tu yang Ikmal kadang-kadang gini macam ni tu. Bukan Ikmal minta kursi, Ikmal tak minta pun kak. Tak payah kak.
Tapi apa-apa pun Ikmal nak cakap terima kasih sangat-sangat yang buat collection lah apalah. Ya Allah, terima kasih sangat Kak. Semoga dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur. Terima kasih sangat-sangat. Alung kata macam tiba-tiba je ada orang DM Alung ada power bank tak payah, Ikmal dah beli. Ikmal dah beli Kak. Dia seri-seri Ikmal dah beli dah Kak power bank. Tak payah Kak, tak payah. Kak banyak sangat Kak, tak payahlah Kak. Cukup lah Kak. Sumpah Kak, sumpah wallahi Ikmal beli power bank tadi RM90. Tak tipu. Ya Allah Kak, sumpah tak tipu. Ikmal beli dah. Tadi baru beli. Tapi meja tak payah Kak. Ikmal guna je meja apa yang ada. Sumpah Kak, tak payah. Dah. Nak tengok ada. Ikmal dah beli dah. Baru beli tadi. Ikmal pakai seluar pendek ni. Tu yang tak boleh selamba bergerak ni. Takut. Sekarang nampak lutut. Ikmal, ya Allah, saya nampak lutut. Dah, nampak lutut. PC set nak tak ketua? Ya Allah Kak, tak payah Kak. Biar Ikmal berusaha. Akak support Ikmal. Lagi bagus macam tu. Tak payahlah Kak. Tolong Kak. Tak payahlah Kak, tiba-tiba Kak. Kau terkejut, janganlah Kak. Ni Ikmal dah beli dah tadi. Baru beli. Baru je beli. Okay, ni. Pinggul nak? Tak Pak. Kamera ada Kak. Ada Kak. Kamera lagi lah Kak. Tiba-tiba waktu tu awal lagi waktu Ikmal ada Jerung. Tiba-tiba Jerung tu ada bagi tahu dekat Alung. Waktu tu awal bulan 12 bulan 11 macam tu. Dia kata dia belikan Ikmal DJI sebab waktu tu Adam rosakkan Ikmal punya kamera. Dapat kamera Kak. Itu daripada awal lagi. Dah lah Kak. Nazrah nak tak? Nazrah memang Ikmal punya. Nazarah tu Ikmal punya. Jadinya tak payah bagi tak apa. Itu memang Ikmal dapatkan sendiri. Itu memang Ikmal dah dapat sendiri. Ikmal tak perlu pertolongan orang. Ikmal doa je. Waktu Ikmal doa, lepas tu cakap Ikmal doa. Lepas dapat. Macam tu. Jadinya itu akak tak payah. Itu kita masuk topik lain. Ini masuk materialistik, benda-benda lain ni. Yalah Kak, macam tu Kak. Terkejut Ikmal. iPad ada Kak, iPad ada. Ikmal guna ada dah. Ikmal beli dah. Ikmal dah beli. Siri Ikmal dah beli. Ikmal guna apa-apa ada. Tolong Kak ya. Tak apa, PC pun tak apa Kak, nanti Ikmal beli insya-Allah. Bagi Ikmal kerja macam tu. Akak semua support daripada segi tu pun okey dah. Okey, akak support daripada segi kalau Ikmal ada berjual ke pun Ikmal dah bersyukur sangat. Ya Allah, Jahiyok. Kejap Kak Jahiyok. Berita kita tertangguh ya Kak. Akak sabar jap. Akak sabar jap. You don't accept me for long and longest time. I'm so sorry. Busy. When you were in line, why you don't see me? Lagging ke? Hyung, am I? No. Yeah. No. Yeah, no lagging. Your face is... My family lagging. Hello! What's up, Jay? How are you guys? Hyung, wait. Okay. Go out first and then you invite. Okay. Lagging ke? Kak, kenapa dia orang kata tak lag pun? Okay, right now? My family... I will find someone who can. Sekarang tak lerok. Sekarang tak lerok. Lagging. Guys, JL so strong. See Oh! 안녕하십니까? invite Maxio. Jaya, wait. I go out because... Okay. You're perfect. Oh, kalau ramai-ramai lagging. Sudah. Kejap. Sekarang okey. Okey, kejap. Ikmal rasa kita kena guna Ikmal punya internet. Sekejap. Ikmal kena cakap dengan dia sebab kalau tidak nanti dia lagging.
Kejap kak. Kenapa teruk sangat lag tu? Kejap. Okay. Akak sekarang lagging tak? Okay. Okay dah? Okay, kita try. Cakap Kak Jayo invite Ikmal sekali lagi. Sekejap. Oh, wait, I ask Okay, my... good. Wait. Okay. No, fine. Lagging. Here's the My family said they cannot see... we can hear They clearly. can close the app. Infinite, because guys, can you say Ikam? Yeah. We can see you and hear you. Yeah, very clear. Wait. Akak, cuba akak keluar masuk balik. Teruk sangat ke? Teruk sangat ke kak? Dah close app, lag teruk. Ish, kenapa? Tengok kat Jahyuk. Tengok kat lag paling teruk sepanjang live. Sekarang okey dah? Kalau seorang-seorang okey. Suara start tadi. Okey, cuba beberapa orang masuk kat Jahyuk. Lepas tu cakap kalau Ikmal live ramai-ramai dia jadi lagging. Boleh tak kak? Tapi kalau invite orang lag, macam tu dah macam rapping tadi ke tu. Okey. Hujan ke kat sana tak ada pun. Sebab tadi okey je kita punya internetnya. Teruk macam CD rosak. Sudah. Kejap. Kenapa panas sangat Aircon ni kenapa tak rasa? Ke sebab baju ni refresh balik. On off balik. Kejap. Sekejap Sekejap Kejap. Kita try tengok. Okay, kalau macam ni. Kalau macam ni okey tak kak? Okay. So kita try invite Ilham jap. Okay, tengok jap lagging tak? Sebab tadi kita lama orang. Ke sebab sulit macam tu. Tak. Alah dong. Tapi dekat aku dia nampak macam Alah kak. Lagging kak. Sudah macam mana ni kita ni? Try off live. Okay. Ikmal off live. Lepas tu kita Ikmal on balik. Okay tak? Okay, kejap. Kita nak nolak benda yang dugaan yang datang kat kita. Kalau katakan kumpau hari ni, tak semestinya esok akan kumpau. Semua ni hanya ikauan. Akak masuk dulu sekejap kak. Masuk dulu. Kita try dengan Ilham sekejap lagi. Okay. Ting 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 ting. Sedap pula bau perfume ni. Kemasin apa? Kemasin bau perfume apa tadi? Setakat ni okey. Bapa pula tadi end kau. Iyo, tadi end sekejap. Sebentar. Kejap ke? Ramai-ramai tak boleh kot. Okey, kita try dengan Ilham. Okey, kita try.
Oh Ilham. Accept. Ilham. Accept. Oh, okay tak ni? Lagging. Okey sikit. Okey, tu cakap. Hello. Tak ada. Okey dah. Okey. Bye. Okey, biasalah kak. Handphone lama. Begitulah dia keadaannya. Okey, minta maaf lah. Kesian si Jahyok tadi. Dah lama tak jumpa. Lepas tu kita keluar pula macam tu je. Minta maaf lah Jahyok. Minta maaf. Tadi ada apa ni? Nah, tak payah apa baru tak payah. Kak, first aku nak cakap terima kasih. Terima kasih sangat yang pergi buat collection, beli kat kursi gaming pula. Lepas ni kamu tak payahlah cakap apa-apa. Lepas ni kamu tak nak cakap apa-apa. Cukup. Ya kak, cukup. Ikmal ada berita baru. Berita apa ni? Dia ada sultanah dia mal, tak payah fikir dengan dia. Ya, dia kuat kan? Tapi dia tak kenal kita lagi. Dia tak kenal kita lagi kak. Dia tak kenal kita lagi. Kita main satu game je. Tapi lepas tu kita keluar. Tak ada best of two. Dia tak kenal kita lagi. Tapi tak apa, kita buat takut. Okay. So beritanya adalah saja. Apa ni? Berita apa? Jahyuk point sampai 500k. Kak, akak lupa ke point kita sampai 800k? Akak lupa ke tiba satu malam tu kita 800k? Ikmal jangan nak meriak. Tapi bukan sebab Ikmal yang kuat, sebab family yang kuat. Bukan Ikmal. Kalau Ikmal memang tak kisah kalah pun. Sebab Ikmal memang dah selalu kalah. Okay, so Beritanya adalah Alhamdulillah, bukan pasal host, bukan. First berita ni Ikmal dapat berak siang tadi. Hari ni Ikmal dapat berak 2 kali, Alhamdulillah. Dan Ikmal tak cirit, maksudnya usus Ikmal sihat. Dan seterusnya, Ikmal dapat berita yang, dan Ikmal dapat video dan gambar produk Ikmal yang dah siap. Okay. Dan lip serum insyaAllah akan dilaunchkan pada awal Mei ini. Dalam 4 hari bulan macam tu lebih kurang. Okay, so 4 hari bulan adalah hari launch jenama Ikmal sendiri, yang dah 2 tahun terbekalai. Nak jual tak jadi, nak jual tak jadi. Packaging dah ada, formulation dah ada, tinggal jual je. Cuma stok tak banyak. Stok hanya ada tu saja. Stok cuma ada itu saja. Packaging pun sangat cantik. Kak Firana, Kak Yung, thank you so much. Sangat cantik. Packaging sangat cantik. Memang cantik. Untuk Ikmal lah. Packaging dia ada dekat depan muka Ikmal sekarang ni. Nama brand Ikmal akan revealkan
awal Mei. Okey tak? Brand memang brand Ikmal lah. Memang ini adalah Ikmal punya brand. Dah daftar trademark semua. Brand dah ada. Awal Mei ni Ikmal akan bagi tahulah. So stok memang tak banyak. Stok memang Ikmal tak cakap aib lah, tapi Ikmal tak nak lah terlampau overconfident, dan tak nak lah terlampau macam dia terlampau banyak. Ikmal takut. Stok ada lebih kurang 60. Stok lebih kurang 60 je. Jadinya memang kena battle. Tak ada ada. Tak ada. Bukan 60. Okay, so Ikmal ada logo sendiri. Logo pun dah ada. Trademark pun kita dah daftar. Kita dah check semua. And then trademark memang kita dah ada. Okay. So Ikmal bagi tahu awal ni sebab ini adalah orang kata brand, Ikmal punya brand pertama yang memang Ikmal dah daftarkan trademark, dan memang daripada 3 tahun 2 tahun lepas Ikmal dah start jual produk. Tapi disebabkan Ikmal tak ada manpower yang ramai, tapi sekarang Alhamdulillah Ikmal dah bermeeting sana bermeeting sini. InsyaAllah kita ada manpower yang mencukupi dari segi logistik, dari segi R&D, dan kilang yang Ikmal buat adalah kilang yang ketiga terbesar di Malaysia. Daripada segi skincare, daripada segi raw material, dia semua Alhamdulillah okey. Memang bagus dan tak ada masalah. Ikmal dah meeting lebih kurang 5 kali. Ikmal dah jumpa. Dan yang paling penting dia punya formulation lah. Macam tu. Okey, 13 ketua seorang satu. Okey, so yang ini adalah packaging dia. Nampak tak? Nampak tak? One, two. Dapat tak? Okay, so ini adalah produknya. Ikmal dah tunjukkan. Tak nampak? One, two. One, two. Nampak tak? Tak sempat tengok. Allahu Akbar. Akak kena cek amalan akak ni. Alhamdulillah. Okay, ni produk lip serum. Ikmal akan keluarkan dia dalam Kak Global, thank you so much. Kak Nishada, thank you. Ikmal akan keluarkan dalam bentuk yang lain. Jadinya lagi mudah untuk dipakai oleh golongan-golongan akak-akak cantik. Tak perlu nak tarik-tarik, senang saja. Yang penting packaging tak aib. Okay. Happen forensik ke? If sold out lama tak akan restock. Ikmal rasa, ya Allah Kak Diva, thank you lah Tok. Ikmal rasa untuk sold out tu aku takut lah kan nak cakap. Takut nak cakap. Tapi okay. So yang first Ikmal cakap, Ikmal boleh beritahu lah, raw material kita tak murah. Kita bukan raw material murah. Kalau yang pakai bibir jadi hitam, kita tak. Ikmal takut yang macam tu. Ikmal takut jual produk yang macam murah sangat tapi kena kat bibir hitam. Lepas tu untuk orang kulit sensitif tak boleh pakai. Ikmal takut. Jadinya sebab tu Ikmal keluarkan dengan harga RM6,000 untuk satu. Ya. Untuk satu tu RM6,000. Sebab tu Ikmal keluarkan kuantiti SKU kita adalah 60 sahaja. Yang beli tu memang gitu. Okay? Okay. Yang penting tak ada harga yang Ikmal rasa harga tu berpatutan dengan apa yang Ikmal keluarkan. Macam tu. Macam tu. RM6,000 lah. RM6,000. InsyaAllah. Takut takut. InsyaAllah ada COD. Cerita.
Murah sangat. Bila nak jual? InsyaAllah kita jual dalam 4 hari bulan 5. Awal bulan ni kita jual lah. Awal bulan 5 kita jual. Ya. Yang Ikmal boleh cakap lip serum ni bukan lip serum murah tau kak. Ikmal boleh cakap awal-awal lip serum ni bukan lip serum murah. Bukan lip serum kalau pakai boleh gatal bibir. Yang macam kalau sekali pakai tiba pink macam buntut beruk. Tak. Dia bukan macam tu. Tidak, dia takkan. Dan dia takkan gatalkan bibir, takkan apa. Itu sangatlah berpatutan dengan apa yang didapat lah. Macam tu. Ya, bukan produk timbang kilo. Betul Kak Surani. Betul. Ini bukan produk timbang kilo. Jadinya produk timbang kilo memang kita boleh jual dengan harga yang sangat murah lah. Memang boleh jual. Tapi kadang kuantiti sikit. Kuantiti ni sikit. Lepas tu raw material dia murah. Kita tak nak. Ikmal takut sangat kalau jual produk macam tu. Sangat takut. Maaf cakap. Ya, kita tak buat dekat luar. Kita tak buat dekat China. Kita tak buat dekat mana-mana tu. Kita buat betul-betul dekat kilang 3 terbaik dekat Malaysia ni. Ikmal takut nak keluarkan skincare ataupun apa-apa berkaitan dengan bibir ke, buat dengan bahan-bahan yang murah. Ikmal takut sebab orang pakai. Itu saja. Sebab Ikmal try sendiri. Macam tu. Ikmal try sendiri. Jadi ni Ikmal try. Ikmal cakap tak nak macam ni, nak macam ni. Tak nak macam ni, nak macam ni. Ikmal sangat cerewet. Kalau buat kerja Ikmal cerewet. Dan insyaAllah dia manis-manis. Macam tu. Sebelum launching tu dah buka pre-order. Tak tahu lah lagi. Tapi itulah beritanya. Itu saja beritanya Ikmal boleh beritahu. Nanti ke depannya Ikmal akan bagi tahu lagi. Okay, next berita Ikmal nak bagi tahu yang disebabkan jadual yang menekan-nekan. Jadual Ikmal untuk bulan 5 ni insyaAllah akan sangat sibuk sekali dengan kita raya haji. Lepas tu untuk bulan 4 pun sangat sibuk. Kak Ferita, terima kasih. Jadinya untuk Ikmal punya host backstage Ikmal tak dapat. Macam tu. Itu saja. Ikmal tak dapat untuk host backstage. Ikmal anggap tu tak ada rezeki. Ikmal bagi tahu akak-akak semualah. Jadinya tak ada. Macam tu. Biarlah Ikmal host dengan akak-akak semua saja di sini. Begitu. Okay? Dan untuk tak apa. Ikmal takut akak-akak menunggu beritanya, tapi Ikmal kena bagi tahu. Okey je Kak. Ikmal okey je. Ikmal takut akak-akak yang menunggu. Okey, jadinya Ikmal bagi tahu. Okey. And then untuk jadual seterusnya untuk live jualan, disebabkan ramai yang menekan-nekan untuk membeli Candita, 20 hari bulan kita ada live Candita. Kak Teh akan turun ke Kuantan. Lepas tu akan ada live dengan 2 lagi brand. 2 lagi brand ni brand besar. Dia akan live dengan Ikmal 1 jam sahaja. Satu hari lain. Itu kalau akan nak beli pun boleh, tak nak beli pun tak apa. Tak dengar suara tenggelam? Sudah. Seteruslah aku impun ni. Okey tak? Alhamdulillah. Okey dah? Okey, seterusnya akan ada live bersama 2 brand besar. Brand ni macam Ikmal jual, dia 1 jam saja. Setiap brand 1 jam, 2 hari berbeza. Itu kalau akan nak beli boleh, akan tak nak beli pun tak apa. Tak ada apa masalah. Tapi brand tu dia nak 1 jam saja. Okey, itu nanti Ikmal boleh bagi tahulah sebab Ikmal nak confirmkan lagi dia punya brands tu. Antaranya Pantene dengan Enterbags. Pantene shampoo dengan Enterbags. Itu hujung-hujung nak dekat ujung bulan lah. Itu nak dekat ujung bulan. Lepas tu 30 hari bulan kita adalah bersama V Asia. Okay, 30 hari bulan bersama V Asia. And then paling dekat 4 hari bulan launch brand Ikmal, lip serum. Lip serum Ikmal jual. Lepas tu 5 hari bulan kek lapis Cik Guana. Okay, geramnya kak saya kak dengan yang ni kak. Saya memang nak kena lantik moderator lagi lah ni. Geramnya saya yang apa ni, Telegram ni. Geramnya saya. Yang Telegram ni memang geramnya. Tak, dia macam ada ramai sangat. Ikmal tak tahulah dia ada grup mana ni. Stres tu tak? Lepas tu akak dengar siapa-siapa yang nak buat jadual lah. Ini Ikmal dah bagi tahu Along. Jadi Ikmal nak ringankan sikit dia punya apa ni, nak bagi tahu tu Ikmal bagi tahu dululah. And then 4 hari bulan brand Ikmal, 5 hari bulan kek lapis Cik Guana. Dan ada KLFM berapa hari bulan tak Ikmal tak tahu. Dah lupa.
Lepas tu nanti akan ada jualan Yus. Yus pun dah kenal Jerung. Minuman Yus. Minuman Yus dah coming soon Minuman Yus dah kenal Jerung. Dia kata nak buat jualan juga untuk jerung-jerung harga istimewa katanya. Akak bayangkan Yus pun dah kenal. Saya pun tak faham. Saya tak tahu macam mana dia kenal Jerung. Yus ya, Yus. Brand besar Yus tu. Jangan cakap Yus Pantene dengan Antebac pun dah kenal. Ikut macam serius dah kenal. Tak, memang dia orang kenal. Memang dia orang kenal. And then Yus akan buat juga, tapi satu hari saja, satu kali je lah dia orang nak buat. Minuman Yus lah, macam teh bunga, apa benda-benda macam tu. Okey, itu saja jadualnya yang Ikmal boleh beritahu. Tapi Yus tu antara 9 atau 10 hari bulan 5. Begitu. Suara jauh lagi Kejap Kau kena pakai ni Kau kena pakai ni. Ada grand launch untuk brand Ikmal ke? Untuk brand Ikmal, grand launch Ikmal rasa tak ada lagi. Cuma kita akan ada photoshoot dengan video shoot, insyaAllah. Photoshoot video shoot kita ada. Kejap ada lagi ni Kak. Ada lagi Yang sedap-sedap ni. Geramnya. Kejap. Dek, Demika akan datang bila? Demika akan datang Ikmal rasa nak dekat hujung bulan 5. Nak dekat hujung bulan 5 nanti. Kejap. Dah mute dah. Dah mute dah. Okay. Sumpah geram. Sebab Ikmal akseskan beberapa orang untuk ni untuk yang bagian tele-tele ni. Diorang ada group ke Kita block. Bukan mute ni Wahidah boleh block je dia. biasa 30 hari bulan boleh beli Badness. Okay. Ikmal akan ada video shoot dengan photoshoot tak silapnya. Lepas tu nanti akan ada video launch dengan photoshoot launch. So dekat situ nanti akak akan dapat tahulah Ikmal punya nama brand kat sana. Ikmal tak boleh reveal lagi atas beberapa sebab. Ikmal tak boleh reveal kan. Kalau dah boleh nanti Ikmal bagi tahu. Okay. Kena tambah moderator, InsyaAllah. Nanti Ikmal akan tengok data. Sebab Ikmal akan dapat tengok analytics. Okay, Ikmal dapat tengok analytics beberapa orang yang orang kata selalu ada dekat dalam live apa benda semua. Ikmal akan InsyaAllah akan try lantik. Dah lantik, Ikmal akan bagi tahu. Macam tu. Ikmal boleh buat MC tak? Ikmal boleh buat MC. Kak, thank you so much Kak. Okay, gift. Model siapa lagi? Ikmal je lah Kak. Macam tu. Ikmal je lah dulu. Ikmal Muslim ke? Ya, Ikmal Muslim. Dia kalau brand kita dah boleh pergi jauh, Ikmal baru boleh lantik model lah, baru boleh lantik duta. Ikmal baru je mula-mula nak launch kan. Model purba nak boleh. Ikmal tak kisah purba tak purba. Janji orang boleh orang tu boleh deliver kita punya produk bagus. Macam tu. Ada masuk dah si Jayok ni. Wow. Okay, right now, okay. It's working now. My family. Later, hi. Hello. Just later, me and you, okay. But my family don't see anything. Okay. Yeah, my family told me. Okay, Kuyan, you invite a friend too. Okay. Hey, strong, very strong. He's super strong. No. Super strong. Yeah. No. Okay. No, don't believe him. Don't believe him. Okay. You know I how many want people's to watching him strong right now? 不要停止想念。嗨，长吗？ Hello. Hi. He looks strong. Yeah, my strong friend. Oh. My strong team. Okay. Okay. Pergi boya. Oh, let's go. Kita tim Jayok. P P 还在送拿 popular. Do I read you Zeno or He have a Zeno, half million Zeno. follow. Okay, Yeah. Zeno, nice to meet you. I'll follow you. My name's Nice to meet Jay. you. I follow you. Okay, Oh, 谢谢 famous. I follow you back for you. Thank you. Opa, let's go then. your friend Yeah. what name? Ikamar. Ikamar. Your friend. Oh, Ikamar brother. You is superstar? Igamam. Yeah, No, you can superstar. call me Jimin Jungkook. Oh, thank you. Wait, Jimin. Oh, Jimin brother. let's go, You so let's go. many FC. Oh Oh my god. Yeah. 5 million. Thank you so much guys. Let's go. Please, Oh Kuatnya bapak. Oh, mini sang kau bangga. Siapa ni? Pak Ilara, thank you. Wait, my friend. 宇宙， I have small point. Everybody have a big point. 我想念。Oh, Pak Moy, thank you.
Kak Amoy. 一个的嘛， Thank you 苏大家，我有 Come on. Oh my 干嘛 god.？等3倍好吗？ Bu. Kak Isi Wait, thank you. oh. Pandai. OK，等3倍，没问题。 Everybody just. He have 10 million. Hey Rome have so many people 買啊，係 I look 快 funny right now. มีคน嘢買啫， Oh, ya Allah Kak Momo, Kak Amoy. Thank you. Please go. มีคน嘢買啫。先不管了。 돼지고모. 아, 헬프 제발. มี5 K When 權 the free challenge comes up. Thank you Kak, thank you. 係權係安包能。 Ketua muka tu santai je. Okey lah, kita santai. 有加成吗？加成吗？有等一會沒到呢。 Oh, apa benda ni? Wait double. Sekejap. Wait triple. Orek, akak dengar tak suara saya dia? Suara saya kuat tak kak? Double ketua? Double Okay, sekarang double tak? Guys, my voice double or not? It's okay. Not double. Okay ya? Okay, Alhamdulillah. Thank you. Okay je kak? Okay, Alhamdulillah. So kita ada mic, jadi senang. Alhamdulillah. Kak FM, thank you Kak FM. Sekejap Jeo, one game only ya. No. 3 games. Will you use strong? Three games. Wait double, okay? One game 我 only. 们一起嘛，我们一起嘛 Speed challenge, guys. Together 嘛。Hey, so Kita one many game je, lepas tu kita people. keluar. Hahaha. Let's go. But quest more. I think he Best don't of want three to ke? follow me. Best of 3 ke? Memang Yeah. tak. Kita keluar. 3 match, 2 wins, yeah. Kak, thank you kak. One game only. 3 match, 2 wins. There's nothing much I can do. They're waiting for you. You know, it's international rule. 3 match, 2 wins. You know. International rule pula dah. Memang aku international. 32. Oh, Chebar, please. 32 rolls, everybody. Let's go. Okay, 32 rows kak. Kak Amoy cantik. Terima kasih Kak Nana, Kak Syamsa. Thank you so much kak. Kak, thank you so much. Let's go. Okay, triple. All right, go. Everybody, we can do it, kejap. guys. Please. Okay. So, sambil tu, Look kita at nak their buat apa, points Kak? and my points right now. Like, Okay. So sekarang kita akan masuk ke triple point. Buddy, I don't look good though. Please, I want to look good. Come on. Okay, triple point. Please, everybody, I'll help you. 제발. Okay kak, sumpah memang tak tahu nak buat apa sekarang ni. Okay, stop Ros. Okay, faham? Stop Ros. Okay, so sekarang ni kita ada bubu. Oh, okay, let's kita masuk. Kak Ros, masuk Kak Ros. Kak Ros apa? Ui, dia kejar kak. Sumpah dia kejar kak. Kak Ros thank you. Kak Jenny, thank you. Kak Lara, thank you. Walawi. Wih, ni macam aku carry the game Ini macam aku carry ni segala-galanya ni. Macam mana ni kak? Ya, kak, thank you kak. Ya. Oh, Kak Kemboja, thank you. Kak Kemboja. Oh my god. Kak Nana, thank you. Super strong 呢。You have boost one again. Welcome Toffee. Oh, dia kata kita super strong. Toffee. Kak Ilara, masuk bubu. Oh, have boost. Oh, masuk bubu kat tadi. Kak Nuna, Kak Evan, thank you so much. Kak Rus, Kak Lara, semua Kak Nana, thank you so much. Mini sang. Tak, Kak Amoy. Kak Amoy. Oh, Masuk tadi Kak, sumpah masuk tadi. Saya nampak. 带大家。雅培勇呢？ Okey, siapa ni? Siapa bagi ni? Kak ni, Ni aku booster. dah pening ah. 我有 pening. come Please try. together. Kak Fena, thank you. Okey Kak, dia orang ada bubu. Oh, dia campak miss. 30 seconds. Dia campak miss kat kita. Dia campak miss. Malaysia Come layan. Aku takut sebelah ni kuat sangat. Easy win lah, easy win. Oh my god. Oh my god. 我我要 Nampak. come CV. Ui, sudah jadi stok. Ya, aku rasa dia dapat apa tu? Okay, relax. Dia dapat apa tu? Sudah jadi. Dapat tu Kak Nana, Kak Faiza. Ui. Points like then I Si can Hao, relax. si Yes. Hao. Takut. Siapa dia bubu lagi? Takut. takut. Kak Hafiza, terima kasih. 我要 come 来，我在对应了。 Oh. Saja. Oh my. Saja. Sumpah saja, tak tipu. Sumpah saja. Super strong lah. Alhamdulillah, ya Allah. Thank you so much. Alhamdulillah. And Marza, thank you so much. And Mini Bon, thank you so much. Thank you so much. Kak Amoy, terima kasih. Kak Nana, Kak Kemboja, Kak Nuna, thank you so much. Thank you Kak so Rus, Kak much. Elara, Kak And Umizu, Daisy, Kak Lala, Kak Fazani, Zida, Kak Syahira, Kak Firana, thank you. Mira, and Alhamdulillah. Monmai Malaysia, Yo, and Natasha, I need Eden, coconut, huh? really thank you so much. Yvette Tower MVP, thank you. Okay guys, thank you so much. I go first, okay? Excuse me, 3 match, 2 wins. I said. Follow brother, can follow brother. Ah? Can follow. Oh,
Wait. Follow you, can? They want to follow. Oh, okay. They want you to follow as well. Okay, thank you. Okay. Oh, thank you. Okay, if I win this time, I can run away, okay? Yeah, but if okay. you lose, Okay. but if we lose, we have to play one more because 1-1. Where are you from, brother? Welcome, warm sister. I'm from Dubai. I'm from... Wow! Siapa lagi tadi? Dubai? Karus, thank you. Yes, I'm from Dubai. I want to go Dubai. Tak boleh. Let's go. Too rich, Dubai. Since No. Become my since when? 去吧。 I said, I want to go Dubai. Thank you. Oh, Kak Elara, thank you. If you wanna go to Dubai, you need to ask my fiance Nazra. Okay. Now, I want to go Dubai. it's your Dubai is so fiancé rich. now. I know, Dubai. Yeah, I have my fiance. Dubai. Yeah, Dubai. My Hey, fiance from Dubai. Hey, within I want to meet months, Dubai Sami. Huh? it's your I want to fiancé have now. a Dubai Within husband. few months of time, because Dubai last time I husband. met. I want. What say you? What? I want to have a Dubai husband. Oh, Dubai husband. Oh. Then you go to Dubai because I Dubai. already have. Dubai boy like this still? My face. You think? Dubai boy like? I don't know because I'm not from Dubai. I'm from Malaysia, but my fiance from Dubai. Yeah, my fiance from Dubai. Yeah. I just menumpang, you know. Hey, you got engaged for real? Yeah, I'm Not engaged. Dubai. 攞你錢係咪 Yeah, my fiance from Dubai.？Giving for me. Okay. But I Hey, really thank want you, to go Kak. Dubai. Yeah. Bro. 冇呀。馬來西亞啊，靠馬來西亞。 We still. 喂， We still. Of course, we still play. Yeah. Okay, faham. I can Would you- invite he one again. So like this, how we play? 哦，ทำยังไงดีอ่ะ Kak Lala, thank you Kak Lala. Dah tu kalau ni macam mana cerita dia? Oh. Oh, Kak Rus, thank you Kak Rus, lepas time. พี่พี่ Kak มี Rus Kak น้ Lala. ำให้แขวนไหมอ่ะ Oh. พี่พี่มีน้ำให้แขวนหนึ่งไหมอ่ะ Oh. I know from lah. Aduh, dia cakap apa ni? Aku tak faham lah. Sampai- Kak, tolong Kak. Kak Nana, thank you so much. Kak Nana, Kak Golden. โอ้นี่ขอบคุณนะคะ Kak Kemboja, thank you Kak Kemboja. ป้าดิหันป้าดิหันป้าดิหัน Kak Rus, thank you Kak Rus. Kak Kemboja, Kak Nodelisha, thank you so much. Okay, tu menang kita keluar. My team no lah how to play no double ah Wow, come on. Kak Elara, thank you so much Kak Elara. Yeah, Jayo, why? I really did not know you engaged. Yeah, I'm engaged already. oh When? my team When? fly how When? Since the beginning. Let's go. Beginning. Yeah, since the beginning. Beginning. Yeah. Since the beginning. Beginning. Grata Tulirer. Yeah. I want to fight my team Okay, let's go guys. Let's go. Lepas ni kita boleh keluar. Yes. I want to fight in my team Since November 2025, since the beginning I game. want to fight in hey ready Kau cakap apa ni? Beginning. I think hey lagging Oh, lagging. Oh. Yeah. I think hey lagging Oh. Sing it's ging. okay Grata Tulirer. Okay. Oi, Okay. Let's go it's guys. okay Jayo, Yeah. you already heard my new song? No. nhiều sống Go lah, hear my new song. The one Jaden sang? Yeah, Yeah, that song. I did. The Arabic one. Yes, I say it's good, and I say I want to give you a song. You don't even contact me. I said I'll make a song for you, and then you It's said, not that one, it's Arabic 經 one. 禮拜出個連買 yeah, okay, but I want to make a song for you, you know. You put the lyrics there. But right now, 咩啊？我迪 I 拜出 already 個 under 連， label. 有迪 I 拜， already under label. 有迪拜啥咪， You pick your nose there. 有迪拜啥咪， You want it? No, it's fine. Yeah, it's so annoying. 迪拜， My fiance Wait, love wow. it. My fiance love my booger. 迪拜累嘛？
Alhamdulillah. Thank you so much. 这不是个人 My 才。 fiance love it. Everybody, thank Why you don't you so love my much. Thank you. booger? Let's go, let's go. so much. Thank you so much. Kak Elara, Kak Rus, thank you so much. Kak Yu Jingga, Kak Kemoja, Kak Nanat, Kak Min, Kak Jamil, Kak Zira, Kak Jufra, Kak Sabar, Kak Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Kwai. Brother. so much. Okay, bye bye. Opa, bye bye. Thank you. Dia pun tak tahu kak kita dah ni bertunang kak. Kak Elara. Kak Elara, Kak Rus, thank you so much. Why he doesn't like my booger? My fiance love my booger. My booger like is so unique. The color and the taste and the smell of it like is so everything. It's absolutely. My fiance love my booger. You know? Yeah. Le booger. It tastes so good. It tastes like something like we call asam. You know asam. It tastes like pungent taste and a little bit of sweet and spicy, a little bit of citrus. And if you like look at it like closely, it really looks like booger. You know? Yes. Yeah. You wanna see my booger? Like it's so unique. And the shape of it's like it's such an unbelievable thing I've ever done in my life. Yeah. Kak, kita 3 million like. Thank you so much. Booger. It's booger like. It's booger, right? But we call it booger. Yeah. Apa ni Jaehyuk apa ni? Jaehyuk. Mana Jaehyuk? Jaehyuk tengah nak CCTV ketua. Dia tak percaya I love fiancé. Dia kalau fiancé, you know. Ketua, tak nak fikir ke? Masalahnya fikir ni dah berhari-hari. Kita tunggu tak ada pun. Tunggu tak ada pun, tak nak pun. Mungkin dia dah tak nak kawan dengan kita. Kak Pipi Pau, thank you so much Kak Pipi Pau, thank you. Dekat Ikmal sakit sebenarnya, tapi gatal-gatal juga nak nyanyi kan. Jadi kita nyanyilah. Tak, kejap. Apa benda tadi Ikmal nak buat? Ikmal nak tanya Mak Su ni. Ikmal nak tanya Mak Su. Fiancé apa khabar? Fiancé khabar baik. Fiancé khabar baik. Kak apa katakan untuk tahun ni kan, kita stream Amen punya YT banyak. Kan tahun ni kan mungkin ada makan malam AI kan. Apa kata kita jadi kada superstar tahun ni? Mesti meledak kak. Sumpah mesti meledak. Dia naik pentas lagi kak. Percayalah. Kita boleh kak realisasikan tu. Kita tengok. Punch card dulu semua punch card. Kita tengok kan konten-konten memang banyak mesti jadi superstar. Memang superstar. Pam. Dia naik pentas. Betul. Bayangkan Mem pun boleh jadi income juga dekat YT kan. Lagi kita stream lagi banyak, lagi okey. Lepas tu Abai pun tengok dia punya orang kata konsistensi dia dengan job luar lagi apa-apa semua. So boleh jadi superstar kan. Betul. Fiancé. Oh kita terima. Bring it on Safa. Betul. Kita pula cana. Kita pula cana. Okay. So tapi itu sebenarnya Ikmal tak boleh cakap kot. Ikmal tahu akak-akak semua akan buat. Harzan Dynamics akan buat juga. Harzan Cindy Alip K akan buat. Tu tak ada masalah. Ikmal rasa itu semua dalam perancangan diorang. Tak ada masalah. Itu semua petik-petik jari pun dah jadi. Okay. Okay kejap. Apa benda Ikmal nak cakap tadi? Ikmal dah hantar belum gambar lip serum dekat Along Oh dah hantar. Tapi sangat cantik. Ya Allah Fiki. Ada dah Fiki ni. Thank you very much, man. Appreciate you. Enggak apa-apa lah Fiki. Enggak apa-apa. Enggak perlu invite. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah bermalam-malam aku tunggu mana Fiki mana. Kenapa merajuk? Tak payah nak merajuk, Iqmal. Main kita, ayolah. Ayo main. Hari ini kau kalah, Iqmal. Oh, hari ini kamu kuat ke tak nak lah. Tak apalah Fiki, bye-bye. Hey, belum tahu lagi. Ya. Pede aja dulu. Menang Pede tu apa? Apa pede? Guys, oh my god, percaya diri like pede. Okay, kalau Fiki, kalau kamu kalah, kamu dengar lagu Habibillah boleh? Boleh.
Okay, kalau kamu kalah, kalau kamu buat challenge Habibila post di TikTok kamu bisa. Story ya. Bila Habibi. Ya lagu aku. Okay, nanti kita dengar ya. Wih, 13 win. Oh my god. 30. Let's go guys. Let's go guys. Everybody. Let's go. Lagu Oh Habibila. my lord. Dia dah buka lagu dah. 30 Dia dah buka. win streaks everybody. Vicky ni orang Indonesia kan? Ya, orang Indonesia tapi menetapnya di Norway. Let's go guys. Ya kan? Kamu menetap di Norway kan? Siapa cakap aku netap di Norway? Itu di belakang-belakang kamu, latar belakang layar belakangnya. Switzerland. Oh, Switzerland. Okay. Faham. Tak lah. Let's go. Okay. Turgoni. Tak lah, di Indonesia je lah. Itu ada aura-auranya di belakang. Itu aura-aura Switzerland. Okay, let's go guys. Aurora Borealis. Okay. Ini mana ni? Tak ada pun triple point. Okay, semuanya tap layar kita guys. 13 win. Okay guys, kita ambilkan. Kita ambil ya 13 winnya. Okay. Iqmal, bilang dulu. Bye-bye 13 wins. Okay, gak apa-apa. Aku redo aja. Aku redo. Kalau itu sudah ketentuan ilahi. Ayo semuanya, ayo. Guys, ayo. Iqmal udah mulai hijrah ini. Kenapa? Sebelum ni aku kayak gimana? Enggak, sekarang sudah ilahi gitu ya kan. Sudah ketentuan, percaya dengan takdir kayak gitu. Masya Allah. Sebelum ini jahili gitu kan. Oh, ayo semua. Oh, sebelum ni cakap aku jahiliah lah. Okay, let's go guys. Let's go. Jahiliyah, what the heck bro? So, jangan lalai. Okay, jangan lalai. Kita tak ada triple point ni. Mana triple ni guys? Wow, Vicky, udah 1 juta like. Wow. Iqmal lagi, kau lagi banyak Iqmal, pastilah. Berapa? Tak banyak lah. Baru 300,000. Mari kita lihat. 3 juta kau Iqmal, kau. Ayo semua. Vicky, muka-muka nak jadi bapak dah Vicky. Muka-muka bapaknya terserlah. Tak apa guys, tak apa. Dia cakap kita tua tak apa. Bukan, aura kebapakannya udah ada. Tak apa Iqmal. Cakap kau tua tak apa Iqmal. Mana aja? Bukan kamu tua. Aura kebapakannya itu ada. Tak apa. Kalau memang itu sudah takdir ilahi tak apa. Udah ilahi kamu. Kamu sudah ke ilahian. Ya dulu kamu kemusyrikian. Ayo semua. Enggak bercanda. Nice. Ayo semua. Guys, okay. Punya sarung tangan detik 25 guys. Sarung tangan detik 25. Ya. Mau lihat PTC terbaik sedunia? Ya, mau juga lihat. Okay, we will show you bro. Mari kita kasih lihat Iqmal gimana cara snipe ya guys ya. Takut pula. Let's go. Everybody. Let's go. Dia nak PTC. Tak apa. Siapa ada bubu, kita keluarkan bubu dalam 30 sa'alib a'ad. Teralib khair. Mesti dia tak faham kita cakap apa kan. Let's go. Kenapa? Aku tak faham. Faham lah. Apa? Ulang. Aku tak dengar 30 sa'alib a'ad. 30 saat 30. Teralib khair. Oh 30. Okay, di akhir. Ya. Ya, Vicky pandai, aku lupa. Vicky, gratulerer. Gratulerer. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak. Kamu tahu itu bahasa apa? King TC, welcome King. What? Sudah masuk ke? King. Oh my god. King TC. Oh wait guys. Oh I see. Okay. Okay kak, stop dulu Ros kak. Okay kak, stop dulu Ros. Okay. Oh my god King. Guys, mari kita sarung tangan guys. Kak Mui masuk. Masuk. Kak Faisal, thank you. Kak Firiana, thank you. Apa kabar? Masni, thank you Kak Masni. Kak Firiana. Kak Shandi, alah masuk pula. Guys, sarung tangan yang punya. Toma, thank you. Let's go. Lagi tak bubuk. Kau
Kamboja, thank you. Alamak, dia ada miss. Kak Nozil. Wah. Kak Nozil, thank you. Wah. Kak Yu juga thank you. Bapain. Kak Elara, thank you. Kak Elara, terus. Kak Norzil. Kak Ahmad, Kak Yu juga, Kak Kamboja, Kak Nanat, Kak Trish, Kak Masri, Kak Dina, Kak Kamu dan suara Kak Min. Thank you so much. Wui. Kak kita dapat Kak. Kak Ros, thank you so much. Kak Elara, thank you. Kak Noje, thank you. Kak Noje. Tak ada yang masuk, King. Sarung tangan kita tak ada yang masuk, King. Ya, sarung tangannya masuk angin. Ya Rabbi. Okey, Fiki dengar lagu Habibila, buat challenge Habibila. Ayo semuanya. Ayo. Fiki. Best of 3. Okey, disebabkan best of 3, kalau kamu kalah lagi, kamu dengar lagu Habibila waktu live ni, and then nanti buat challenge, post di TikToknya ya. Bisa? Story. Kau mau story nama post ni. Story gas. Tapi tag aku. Boleh. Gas. Okey, boleh lah. Yelah, sebab dia creator besar kan, ni kau faham. Okey, faham? Alright. Nyindir, dah mulai nyindir ya sekarang ya. Okey. Enggak nyindir. Enggak nyindir. Bilang-bilang aja. Tetap aja lah kita semuanya. Congratulations, okay. King Tetik Cerah. Level 39. Level 39. Story Story Titi sama story IG ya. IG ya. Kau kira kau dah menang ha? Enggak gitulah. Enggak gitulah pikiran. Enggak nyindir. Gitu. Tap lah guys, semuanya guys. Everybody together tap. Okay, dia ada Zultan dia masuk Kak. Okay, let's go guys. Okay, Kak jangan lalai. Okay. Takut aku. Kak ada fairy tale kat Siti Hairum, Kak Safa, thank you. Everybody together tap my face. Fun fact, Iqmal udah tunangan. What? Kaget ya? Really? Ya, udah tunangan. Wow. That's crazy. That's good. Udah tunangan aku. Ya, kamu udah nikah, udah mau punya anak. Ya masa aku enggak tunang-tunang. Bagus. Ya. Good, very good. Kamu umur berapa ya, Vicky? 30. Iqmal berapa? Nipu dong. Malah aku cakap 25. Oh, 25. Nipu. Aku Google nama kamu ya. Aku Google ya. Akak jangan lalai Kak. Silakan. Vicky Naki umur berapa? Guys, mana speed challenge, bro? What the heck, bro? No speed. Umur Vicky 25. No 2001. speed, man. Okey. 2000. Maksudnya umur No. 2000. This year 26. Okey. Guys ya. Mari kita ambil. Udah jadi bapa dia umur 25, 26 udah jadi bapa, udah anak. Ya Allah. Berkah hidupnya, amin. 24. 24 aku. Masya Allah. Kenapa? Udah makin fasih berbohong. Ya Rabbi kerata luirer. 24. Google me. You Google me. Oke, aku percaya dah. Percaya. Okay, you Google me. Okay. Tunangan Iqmal ada dalam video. Oh, music video. Oh, what? Really? Karena itu kamu harus nonton videonya, harus buat challenge-nya. Nanti aku forward challenge-nya. Betul, kali ini gak bohong. Oke, guys, adakah kita yang punya kali 5, guys? King TC masih punya kali 5 gak, King? Okey Kak, masuk je kita 30 saat terakhir. Ayo Kak, kita berjuang. Saya nak buka muzik saja Kak. Guys, siapa
siapa yang punya kali 5 boleh guys cek Ransel, tapi jangan dipakai dulu. Jangan dipakai dulu guys. Cuma kasih tahu dulu aja. 40. Okey, 40 kak. 40 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar. Fokus. Ya. You're listening to the sounds of Eden Lloyd on this week's 1 minit. show. Okey. Stay tuned. Okey, jangan punch cut dulu. Okey, faham? Jangan punch cut dulu. Tadi yang dapat King Tecem udah dikeluarin tapi guys. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. Demi Habibillah, ya Allah tolong. Aku takut. Karus, thank you, Karus. Karus, thank you. Karus, tapi Rena Kak Ilara masuk. Masuk, Kak. Kak, masuk. Kak, masuk, Kak. Kak Zee, thank you. Kak Syukura, thank you. Kak Delikit, thank you. Ada miss tak kita? Kak Ibu Afiq, thank you. Ada miss tak? Ada awan tak? Kalau nak masuk. Kalau nak masuk. Oh, takut aku hujung ni. Hujung ni aku takut. Kak Zee, thank you. Kak Kira. Yahoo! Karus, Kak Lara, thank you. Kak Nanat, Kak Ibu Afiq. Ibu Afiq, semuanya Kak Lala, Kak Kirani, Puan Nomala, Kak Zidi, Kak Harim, Everybody, Kak thank Syahid, you. thank you so much. Thank you. Alhamdulillah. Dia fikir nonton Nabi bila. Yeah, fikir nonton Nabi bila. Let's go. Dia sakit pula bahu. Kita lihat ya guys ya. Wush, gaya banget ikhwal ini ya. Ini followersku yang suruh aku enggak suruh. Suara kau ni Iqbal. Iyalah. Masya Allah, mantap. Weh, oh ini kenangannya. Bila habibi renungku dunia rasa terhenti suaramu. Tapi challenge-nya ya biasa-biasa aja nanti aku tunjuk. Velocity. Malam habibi bintang yang menjadi saksi cinta ini bukan sekadar janji, ialah hidup di dada. Keren juga ikhwal ya. Kau ada. Aku fikir macam lagu apa ni? مخبى وجودك تعلقنا والله ترى كم بيعيد حبي عليك بيزيد قلبي ندى تعال خليك ويا يا حبيبي الدنيا راسها ترهنتي Itu yang susah ni kau saya itu. cukup lembut senyummu, cukup indah pandang matamu. Malam habibi bintang yang menjadi saksi cinta ini bukan sekadar janji, ialah hidup di dada makin kuat bila kau ada.
malam habibi. Renungku dunia rasa terhenti. Suaramu tak bayang menyapa. Cukup lembut senyummu, cukup indah pandang matamu. Malam-malam malam habibi, bintang yang menjadi saksi cinta ini. Bukan sekadar mimpi, hidup tidak ada bagi buat bila kau ada. Excuse me. Excuse me. Yeah. Vicky udah dengar. Yeah. Okay. So untuk Akbar. challenge velocity-nya ya gampang aja. Bentar. Ini aku forward. Kamu tengok je kat TikTok aku di video paling latest. Habibillah itu. Bila habibi. Nanti kamu post di TikTok. Tag story okay, IG. Ini ya. Ya itu. Oke, Mal. Oke ya. Siap. Makasih ya. Sukses ya buat lagunya. Bagus banget. Iya. Pokoknya all the best for you, Iqmal. Pokoknya lancar kamu harus juga buat challenge-nya aku. nikahannya. Buat Aman. I will do it. Oke. Oke. Bye, Iqmal. Bye Vicky, terima kasih. Sama-sama. Bye-bye. Okey dah. So, kita sudah merasuah Vicky. Alhamdulillah. Susah nak merasuah ya. Sebab Vicky ni kak, dia sangat besar lah di Indonesia lah. Market dia besar sangat kat Indonesia. Kemal memang kenal dia lama dah dekat YT. Tapi waktu Kemal tak ada YT pun lagi, Kemal dah tengok video dia. Sebab dia sangat famous dekat YT. Dia pandai cakap macam-macam bahasa, termasuklah bahasa kat Norway. Gratulerer, godelerer. Gratulerer, kabarakatulerer. Karakatirulgur, kita lurer. Tulerer. Betul? Okey, umur 25 muda lagi macam kau tu, betul. Dia sangat aktif dekat media sosial daripada sebelum-sebelum ni lagi. Tapi sekarang dia memilih platform live lah, TikTok live. Dia menang TikTok Live Fest. Kan Ika cakap ada dua lagi event besar, TikTok Community Fest tu dengan TikTok Live Fest. TikTok Global TikTok Live Fest tu dia dapat pergi ke London, apa benda semualah. Macam tu, dia wakil Indonesia. Kalau kat Indonesia dia paling kuat jugalah. Dia antara yang terkuat di ranking-ranking teratas. Jadinya begitulah dia. Dia sangat famous kat Indonesia. Dan dia baik. Iqbal terkejut waktu mula-mula dia live dengan Ikmal tu. Rupanya betul-betul dia. Ikmal depa suruh hampir serba ekor kat office habis harus kepanasan. Ya Allah. Fikir Omi dulu. Dia ada style language dia, betul? Betul-betul. Macam mana macam itulah kak. Apa ni hello ketua. Kak dia dah kahwin dah. Dia baru kahwin. Tak payah nak katalog sangat. Dia dah kahwin. Kemarin nak balik Kuantan besok ni. Rumah nak kena kemas ni. Sekali Kemal tengok rumah kan rasa macam stres tengok rumah. Bila tengok rumah rasa macam ya Allah stresnya kepala. Dia tak bersepah tau kak. Cuma dia ada macam banyak, ada barang-barang. Jadi kepada apa yang kamu nak buang dengan barang ni? Ya Allah terima kasih kak. Ya Allah terima kasih. Terima kasih sangat. Tadi pergi dating ke tu? Tidak. Tadi Kemal keluar dengan Maksu. Tapi kembali call dengan Mem macam tu. So Mem pun tengah berusaha. Dia sekarang tengah sangat busy kan. Kembali call dengan Mem. Dia sangat busy. Dia sedang memenuhi hari-hari dia dengan hari sangat produktif. Macam tu. Dia banyak buat aktiviti. Dia kata dia pergi gym apa semua pagi tadi. Lepas tu macam-macam lah dia buat. Jadi jom sama-sama kita doakan Mem semoga dipermudahkan segala urusan. Orang kata urusan dia tu dipermudahkan. Apa benda yang dia buat semua dipermudahkan. Okay? Alhamdulillah, amin. Kejap VC chat kejap. VC chat ni memang aku block kau terus. Kau ni memang kau ni dunia dah nak kiamat. Buat lagi kerja haram tu je.
6 juta like. Alhamdulillah, terima kasih. Apalah yang dia tu sangat tu? Janganlah. Allah. Apa ni? Mal dah tahu ke Nazra ship dengan siapa? Ikmal tak. Ikmal tak tahu kak. Ikmal bab kerja mem kami sangat profesional. Ikmal sorry kak, korek hidung sedap kak, korek hidung memang asyik sekali. Ikmal kalau boleh Ikmal tak nak tanya pasal kerja, sebab kerja dia sangat bersungguhlah, committed dalam kerja dia kan. Jadinya Ikmal malas. Begitu. Apa-apa kerja dia, Ikmal hormat kerja dia. Begitu. Melainkan dia sendiri yang cerita. Sekejap Tapi apa Ikmal tahu, Moksu ni isi minyak. Kejap kak Fiki buka lagu Habibillah. Fiki fikir sambil buka lagu Habibillah. Sedap tu lagu tu kan. Sedap tu. Okay. So Ikmal nak nyanyi satu lagu. Lepas tu Ikmal off live. Ikmal nak kemar-kemar rumah. Lepas tu Ikmal nak rehat. Besok Ikmal nak try lagu ni ya. Adam Vivi, thank you. Segalanya kaku hati terus menangis bila mengenangkan dirimu telah tiada. Kau pergi tanpa pesan, tinggalkan aku sendiri menghitung hari tiada daya di mana sepi. Duhai kekasih hati, katakanlah padaku bahwa semua ini hanya ikauan mimpi. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu. Walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih. Kau kenapa muzik? Dengar tak kak suara? Duhai kekasih hati, katakanlah padaku bahwa semua ini hanya ikauan mimpi. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu. Walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih. Habibillah 800k. Sumpah lah kak. Habibillah 800k ke?
800. Ikmal tahu lah, baru tahu 800. Okey. Oh, 836. Ya Allah, Kak. Ikmal baru tahu. Walawi. Kak, thank you so much, Kak. Ya Allah, 830k. Sebab semalam aku 700k lebih rasanya. Ya Allah, gratitulerir. Ya Allah, thank you, Kak. Fiki dah ulang lagu tu. Aku dah kata dah, lagu tu sedap. Itulah Fiki. Orang dah cakap lagu tu sedap, tak nak dengar. Bila habibi, renungku dunia rasa terhenti. Suaramu babayu menyapa, cukup lembut senyummu, cukup indah pandang matamu. Dia boleh cakap lagu tu bukan Ikmal nyanyi. Dia kata, betul ke tak suara Ikmal? Penat-penat kita menyanyi buat lagu tu. Penat dia menyanyi. Gara kata tulir. Okey. Bang. Okey. Apa benda ni? Ya Allah, cantiknya produk ni. Apa ni? Gara kata lurir. Alamak, dah masuk dah klien ya. Ada yang suruh Ikmal datang ke sekolah dia. Kawan Ikmal jadi cikgu. Lepas tu ada suruh dia datang sekolah dia. Jadinya macam lagi CP ada karaoke mail tak? Masalahnya Ikmal tak tahu lagi tau kat lagu ni. Serius. Ikmal tak try lagi. Test. Kita try. Geramnya aku yang visi ni. 40,000 orang masuk. Ya Allah, geramnya. Aku block ya. Nah. Swim bila nak cover? Dah mula ke? Sorry Kak. Ni Ikmal blok. Saat mentari beradu, bulan pun bertemu, hatiku menjadi sayu dalam tamaran waktu. Benci tau bila kita karaoke, lepas tu dia punya lirik lambat keluar. Kita dah lah jenis tak hafal. Lepas tu ada orang komen minta karaoke-nya lirik lambat keluar. Dah kata dah lirik lambat keluar, kita dah lah tak hafal lirik. Sekejap. Kalau kita hafal tak apa. Kita ni mana liriknya? Lirik lambat. Saat mentari beradu, rembulan pun bertemu, hatiku menjadi sayu dalam kesamaran waktu. Mengapakah rinduku masih ada dalam kalbu, sedangkan cinta sudah berlalu. Mungkinkah rasa bersalah masih menghimpit jiwa, karena terlalu tega membuatmu terluka. Kau yang begitu setia, tak berhadapi segala, namun ku mencari apa kesal akhirnya. Aku pinta kepadamu, maafkanlah kesilapanku. Aku tahu kau dan aku tidak mungkin akan
ternyata Family Don masuk. Ya Allah, Family Don yang geng-geng gratulerer kata gratuler. Nyanyi lelok. Kak Ikmal tak hafal dia punya tu lagi. Bagi Ikmal dengar dulu kan. Bagi Ikmal dengar dulu. Ikmal nyanyi untuk akak. Okay, Ikmal akan nyanyi untuk akak konsert mega. Kita namakan dia konsert mega. Yang di mana lepas Mak Usu dah sampai dah ni. Mak Usu sampai. Mak Usu dah nak sampai dah. Dia kata kalau aku tengok rumah kau bersepah kau siap. Dia kata kalau aku tengok rumah kau bersepah kau siap. Sabar jap. Bukan bersepah dah ni. Ini dah macam tunggang langgang. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Tiket free ke? Tiket free saja. Okey, untuk tiket mega kita insya-Allah kita akan set pada waktu dan tempat di rumah masing-masing. Siapa duduk dalam tandas boleh tengok dalam tandas. Siapa yang ada dalam bilik boleh tengok dalam bilik. Siapa yang ada di tempat kerja, Kak Bos Bang Bos Dul. Terima kasih Bang Bos Dul. Dek bunyi penguin sekali. Okay, so kita bagi. Ya Allah, aku doakan siapa yang kerja yang tele-tele ni kan. Kau tengok lah. Kau yang kerja tele-tele ni faham lah Siap. Bukan maksud Pok Jeep, maksud Ikmal. Not. Sama lah minggu tu. Betul lah. Family Dom lah. Ya. Kemas rumah cepat. Itulah takut. Okay, so nanti Kemal akan buat konsert tu. Konsert tu ada lagu irama Melayu, ada lagu dandut, ada lagu Indonesia dan juga ada lagu ni lah, ada lagu orang putih yang orang sangat suka Kemal nyanyi lagu orang putih. Betul. Dan waktu tu tak ada iklan, Ikmal akan berpakaian macam Aina Abdul. Maksudnya akan ada pakaian mega-mega lah untuk Ikmal buat konsert tu. Konsert tu boleh venue senang je. Okay, tiket tak ada, cuma punch card saja. Masuk live punch card, itu tiket dia. Lepas tu nanti alhamdulillah tak ada artis jemputan. Kalau Ikmal nak jemput artis pun tak boleh nak jemput sebab mic ada satu. Jadinya yang tengok boleh tengok kat rumah. Okay. Betul. Kita kemungkinannya akan nyanyikan lagu lebih kurang 15 buah lagu sekaligus dalam live. Tak ada masalah. Bila ketua nak ikut nanti Ikmal akan umumkan konsert sulung Ikmal yang berada di alam maya. Orang kata akak-akak boleh tengok dan abang-abang boleh tengok, boleh masuk, boleh punch. Kak Elara reach member level 34. Wow. Betul. Ya. Ada dancer tak? Tak ada. Yang uniknya konsert tersebut Ikmal lah dancernya, Ikmal cameraman, Ikmal lighting man, Ikmal audio man, semua Ikmal. Ya, betul. Ya. Dan akak-akak semua boleh sediakan lah, orang kata minuman atau makanan. Okay, minuman makanan kena sedia sendiri. Tengok kat rumah. Okay, sofa sendiri. Okay, siapa yang ada bajet lebih boleh buka dekat TV. Siapa ada projektor boleh tengok kat projektor. Okay, yang berada di Singapura, Brunei dan sebagainya Indonesia boleh tengok kat rumah sendiri. Tak payah datang Malaysia. Okay, tak payah susah-susah. Tema apa? Tema baju tidur. Kak Noe, terima kasih. Gerak kata lekerer. Gata kalah rekerer. Terima kasih. Okay, kekasih bayangan satu. Kekasih bayangan, kekasih saya berada di Cyberjaya. Okey, jadinya tak ada bayang. Cuma sekarang bayang pun tak nampak sebab dekat Cyberjaya. InsyaAllah nanti kita try untuk konsert sulung Ikmal tersebut. Kita akan minta tim-tim editor kita untuk buat poster konsert sulung Ikmal no. Tapi akak jangan menyesal, abang semua jangan menyesal kerana lagu yang dinyanyikan oleh Ikmal yang paling orang suka lagu orang putih. Lagu English. Kak Sinza Aziz, terima kasih. Kak Dilaji, terima kasih. Lagu orang putih, lagu English sangat suka. Orang sangat suka. Kak Elara, Kak Elara kan kalau dia rasa macam dia nak menganjing Kemal, mesti dia bagi orang hutan ni. Kemal tak tahu kenapa, tapi Kemal rasa macam tu. Okay. Ada penyanyi jemputan ke? Buat masa sekarang tak ada lah. Tapi kalau untuk artis ASMR jemputan ada kat Surani. Ada. Nama dia Serani Sejor. Serani Sejor. Dia akan masuk dekat dalam stadium. Lepas tu dia akan macam ni. Semua sila ambil tempat. Abang, pulanglah. Termenungku sendiri, memendam rindu tidak menentu. Iman, tolong ambil pinggan mama, Iman. Macam tu. Okay? Nanti. Dia tiba-tiba macam tu. Okay. Nanti itu untuk orang kata macam Ikmal waktu nak tukar-tukar baju tu, nanti bolehlah Kak Surani Sejor akan masuk. Kak Surani berasal daripada orang kata sebelah negara Norway. Sebelah negara Norway, Ikmal tak tahu apa, Ikmal anggap Vienna je lah. Nanti Kak Nojel pun masuk tiba-tiba daripada Austria tu, daripada Vienna tu, dia tiba-tiba masuk ke benua, dia lompat, lepas tu dia backflip ke depan, lepas tu dia bawa anak dia sekali. Okay. Lepas tu nanti Kak Ain datang daripada Netherlands. Orang biasa naik kapal terbang. Tak, dia terbang.
Gitu bang. Okay. Lepas tu nanti tiba-tiba disebabkan konsert Ikmal tu macam mega sangat kan. Macam orang cakap, ya Allah memang best betul lah Ikmal ni nyanyi. Tiba-tiba ada bulan jatuh. Bulan tu pula Yaya. Bulan jatuh daripada atas. Bam, dia kata, bang kau diam Ikmal, bising dengan kau ni. Macam tu tiba-tiba kena. Rupa-rupanya Yaya yang akan jadi, orang kata, pengganti konsert tersebut. Waktu itulah semua akan nampak muka Yaya. Sebab apa? Bulan, bagai bulan jatuh ke bumi. Biasanya bulan jatuh ke riba, tapi tak, ni bulan jatuh ke bumi. Okay, family apa ni? Family Don request lagu ketua. Dekat konsert Ikmal akan datang. InsyaAllah Ikmal akan nyanyi dekat konsert Ikmal akan datang. Waktu tu bila dah hempap jerung semua dan lemudeng semua dah tak tahu kat mana. Dan waktu tu lah tamatlah sudah cerita kami. Kisah jerung dan baja air. Betul. Okay. Terima kasih semua. Okay, Ikmal minta maaf, Ikmal kena off sekarang sebab musik Ikmal tak sampai. Aku takut ni. Okay, terima kasih semua. Untuk 7 juta like, terima kasih. Untuk akak-akak jerung mudeng, mana yang ada Harzan Dinamik, ada Cindy Alif Kid, dan juga family-family Abando yang masuk, terima kasih semua. Untuk 7 juta like, terima kasih. Untuk 4.3k yang stay daripada mula sampai habis, terima kasih. Yang bagi gift, terima kasih. Semoga dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, dimewahkan rezeki lagi, insyaAllah, amin. Terima kasih semua. Minta maaf kalau terkasar bahasa. InsyaAllah esok kalau Ikmal free, Ikmal buat live lagi. Apa-apa nanti Ikmal begitu kadang-kadang duduk tele ataupun dekat TikTok story. Okay, bye-bye.